Kerajaan Madani terus komited memastikan rakyat menerima bantuan melalui penyasaran subsidi RON 95 di bawah inisiatif Budi 95. Subsidi petrol kini meningkat kepada ringgit Malaysia 2 bilion sebulan, manakala subsidi diesel melonjak kepada ringgit Malaysia 1.2 bilion berbanding hanya ringgit Malaysia 700 juta sebelum ini. Walaupun harga minyak global naik, kerajaan mengekalkan harga petrol dan diesel demi kelegaan rakyat. Menteri Kewangan II, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan menegaskan beban subsidi masih mampu ditampung hasil reformasi dan konsolidasi fiskal 3 tahun pentadbiran Kerajaan Madani. Inisiatif Budi 95 diteruskan, rakyat terus disokong, katanya pada sidang media pasca mesyuarat khas Jemaah Menteri yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini, 13 Mac 2026.